Yo guys, hari kedua kita di Sabah, negeri di bawah Bayu. Okay, jadi kita dekat Sandakan lah. Semalam dah 6, 7 jam, 8 jam aku pun tahu lah. Pengsan, tengah-tengah bawa tu dilanggar di lubang. Tergentak dalam pengsan, dalam pengsan tak tahu lah. Tak tahu dah sampai Sandakan. Orang masuk Sandakan. Okay, di pagi ni Papa kata nak pergi sarapan wah. Dia kata tempat yang special, tempat yang menarik, tertarik, dijiwai, menjiwai. Tak tahu dekat mana. Kita tengok lagi sekejap lagi. Mana dia bawa kita orang ni. Okay, jumpa kedai sarapan lagi. Let's go. Okay, kita nak pergi sarapan. Kalau kita nak pergi Jepun, nak ambil muk-muk Jepun. Semua kedai dia pun Jepun. Dah buka lah. Kalau buka dan kalau ada parking. Sebab belah sana parking susah sikit. Azrab sikit lah. Ada je, memang kedai viral ke apa? Tak viral, kedai biasa je lah. Tapi okey lah. Kita try. Kita nak ambil vibe-vibe dia lah. Vibe-vibe. Sebab nama ni bersangkut paut dengan Jepun. Oh ya? Jadi kita ambil muk dulu. Kalau kat Sandakan ni, orang tahu lah kedai tu? Orang tahu lah kedai tu. Baik. Nak rasa masakan-masakan orang Sabah macam mana pula? Ni apa, kedai sarapan? Sarapan. Kedai sarapan pagi. Kalau kedai malam tu kedai tom yum. Guys, inilah Sandakan. Sana suasana, ambil suasana sikit. Oh, suasana dia Sandakan. Sebab 4 ni suasana. Sandakan ni bandar dia kecil je. Kalau yang belah sini dia panggil bandar Batu 4, sebelah sana Batu 7. Kita nak pergi dekat bandar utama dia lah. Tapi bandar utama dia tu orang panggil dia kan, bukan bandar utama Damansara. Ada satu lagi bandar dia yang tu orang panggil The Little Hong Kong. Tapi bandar yang sana pukul 7, pukul 8 dah mati dah. Memang tutup awal lah. So dia akan berlari malam lepak ke sini. Batu 4 dengan Batu 7. Malam sini pension lah. Sana siang sebab ada pasar apa semua kan. Ada mall. Mati suasana Sandakan Sabah. Bagi bakat aku cakap Sabah ni. Lagi lama aku duduk lagi bakat ni. Ada dusun ni kan. Kadang boleh terus boleh. Tadi kata terus. Mana-mana boleh. Aku ambil view terus ada view sikit lah. Kampung-kampung air. Sini view biasa je. Last minute. Singgah lah. Di sebelah kiri kita ni adalah kampung Sim-Sim. Kampung air. Dia kira macam lorong lah. Kita selalu lorong kan. Dia jabatan. Jabatan 1, jabatan 2, jabatan 3 ni jabatan 30 lebih ni. Jabatan 4 baik. Jabatan 4, jabatan 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10. Sampai ujung sana, sampai nak ke masjid bandar tu. Besar kampung dia. Besar. Ramai lah masyarakat di sini. Ramai. Belum campur ni, rumah flat lagi. Parking bersepah kan. Dia boleh rampai. Parking sebab rumah dia ni. Rumah dia. Kalau ada satu jambatan ni, ada dalam 10 biji rumah. Tak boleh masuk ke mana. Tak nak pergi atas laut je. Tak nak parking tepi jalan. Di sebelah kiri kita ni pasukan polis Marine wilayah 4 Sandakan Sabah. Inilah tempat aku mencari rezeki dahulu kala. Apa jual nafkah? Di kapal, kalau pada pasar pun kita nampak kapal-kapal Marine nanti. Ada rezeki nanti kita masuk. Dalam ni. Boleh masuk dalam ni tapi tak tahu boleh rakam tak ada bengkel kapal lah. Kita tengok ni rakam standby je. Tembak baik. Masuk ni. Okay, this is The Little Hong Kong. Gambaran macam ciping lama tu. Macam vibe. Ini Little Hong Kong. Jalan tu. Nampak yang makcik-makcik duduk tepi-tepi ni kan. Nampak kan? Cuba tanya apa dia jual. Rokok fighter. Dia rokok seluduk. Terus style lah shoot. Tak ada orang memang style diorang je lah. Kenapa diorang kita pelik lah. Kita memang tak dongkong Sabah lah. Pusat lah dia punya bandar dia lah. Nak cari kain, nak cari apa semua kat sini lah. Sebab sini hidup, pulau-pulau kat tepi ni takkan pergi sini. Jadi tu sebab siang hidup, malam memang tak hidup dah. Kebanyakan orang pulau ni. Pulau Bahala, Pulau Nunuyan. Pulau-pulau tu datang sini. Datang sini, merapat kat tepi bot semua. Beli-beli barang kat sini. Kebanyakan orang pulau-pulau lah. Macam ada retro sikit tau. I shoot kan. Duduk Sandakan ni kau akan mengimbau macam back to 19S. 90s. Inilah kau panggil Ion. Ion Melaka. Pantai. Tapi dia panggil tembok. Malam dia lepak semua sini, petang sini. Bandar dia ada satu center. Dia kata bukan. Dia ada 3 center lah. 3 sama je. Batu 7 pun ada tempat yang sama, benda yang sama. Bank semua ada. Batu 4 pun sama. Ini pun sama. Ini khas untuk macam mereka orang pulau datang. Rumah Agam Gigi Agnes Skate tu belah sini. Yang cakap bukakan Sabah tu. Orang pertama buka yang jelajah Sabah Borneo daripada Kinabalu dia datang sini. Dia buka Sabah. Nama Sabah di bawah Wayu tu daripada dia lah. Sabah Below the Wind. Aku cerita ni. Apa dia Kinabalu datang sini? Jalan kaki penjelajah. Dia terkawankan dengan kawan kau tu kenalkan sewa kereta ni. Siapa? Kawan kau yang bagi kita sewa kereta ni. Bagi dia kenalkan Agnes tu. Boleh dia naik kereta tak apa nak. Dia hidup zaman bila zaman batu tu. Dah lama. Ni belah dalam ni. Jadi kita masuk. Macam vibe dia macam santai. Dia tenang je. Menikmati hari pertama di Sandakan tau. Tak pernah sampai Sandakan ni kau.
Benda aku nampak dia macam ada is-isnya kan. Dia bukanlah benda tu macam pelik, tak juga. Dia ada macam benda yang dah lama tak nampak. Rare. Tak tahu suasana kehidupan kat sini macam mana. Menerokai kehidupan disandarkan pada hari ini. Nah, pos laju ni, ini selalu aku atur bilis. Oh, kau pos ke Semenanjung tu? Itu masa Babah cerita dengan aku dia jual ikan bilis tu kan. Dia macam menarik boy je juga. Tapi tu lah Babah kata kena main volume. Tapi menarik jual ikan bilis tu sebenarnya kalau kata aku Mata biru ke apa? Mata biru ke kopi. Mata biru macam-macam mata gila. Mata juling pun ada dia jual. Tak sihatnya. Mata anjing pun ada. Mana tu? Okey, kita sudah sampai. Makan apa kita? Jadi kita tengok nama dia apa? Semalam Cobra. Aku cakap ala-ala Jepun. Ada nama-nama Jepun. Sabar. Okey, baik. Okey, let's go. Mari. Fokus dengan uncle tu potong cakui. Dia macam style dia benar tengah tu. Dia letak dia punya macam mentega, madu ke apa tak tahu ayam. Jadi macam ada isi tengah. Kalau kita makan tu kan kita tu cicah nyonyok. Betul. Tak ada kau tak ada cicah dah. Dia letak dia isi. Itu. Apa tengok dengan suasana environment kat sini kedai makan Keroan ni. Macam legend tempat legend kan. Kedai kopi lama. Konsep Chinese, Malay pun ada. Chinese lah. Kalau kat Semenanjung ni aku tak masuk. Aku kedai kalau macam ni passion. Kalau macam ni ramai dia orang Islam dia tak ada orang apa? Dia buat ni nampak bagus dia. Air panas, dia letak sudu, buang bakteria. Masuk balik bakteria tu hilang. Nampak? Jangan minum bakteria baik. Lah. Ini kau suruh basah-basah ke bagi orang? Tak lap dengan tisu. Dengan bekaran. Ada. Dia dah cukup. Bapa kata tidak nak makan kat sana. Boleh je pasal juga. Cakap makan sana. Pasal sama lah. Tapi pasal ada pilihan lah. Ada pilihan yang ada kalau biasa cakui. Maksud dia situ ada banyak lagi yang menu-menu lah. Maksud dia cakap pasal kat cakui. Macam benda lah. Tapi itu pasal kat petang, pasal kat bandar. Okey lah. Kalau gabut nanti petang pun kita rasa benda lain. Dengan apa tu? Cakui, ada pentolan tu. Mandi. Dengar dia semalam pentolan. Kau rasa tu nanti. Kau tak nak makan dengan kau pentolan tu. Kau pun bertahan. Rasa dia aku tahu lah. Ada imagine Pentolan tu sejenis apa? Dia tu. Tak tu. 4 dan 8. Soal 2 lah. Satu dulu lah. Soal 1. Coto Makassar sudah sampai. Apa tu? Makan apa tu? Kau yang suggestkan aku tadi ni. Ini dah macam budak mengaji nasi, kita tahu tak? Kata Quran. Anak siapa yang kata Quran ni? Boleh bukan bulut. Bukan bulut. Nasi. Dah terbiasa dah. Biasa kalau dekat budak kata Quran, bulut, telur, ada rendang tu. Ini nasi. Nasi. Sama-sama aku suka rendang tu. Nasi kedai macam ini dah nasi ayam. Warna kuning ni. Betul. Sama lah juga tapi dia ada sepi dia. Nasi biasa je lah. Nasi biasa je lah. Tu ayam dia ada sos dia apa semua. Apa yang tadi? Nasi kuning. Memang dia nama nasi kuning? Nasi kuning. Kalau kau order nasi kuning dapat siap semuanya? Betul. Dia ada lauk ikan, ada lauk telur, ayam. Macam-macam lauk ada. Sambal ada kuah ni. Nice. Tak rasa begitu lagi. Ini aku orderkan dia claypot mi. Rasa apa? Mi tu tak ada rasa apa-apa pun. Tapi dia punya sup tu sedap. Dia macam sup makan Maggi ayam kan. Macam tu rasa. Style Cina, Chinese. Style Cina. Pelahap. Macam makan biawak. Lama. Okay, dia sedap nasi kuning tu macam mana? Gabungan nasi, ayam, sambal ini, kuah kecap ni, telur. Kau gabung kau semua sekali, masuk mulut. Syahdunya kurasa di sebelah ini. Tapi nice lah. Aku tak nak. Sebenarnya ada ke nasi macam ni? Ada tak? Coto Makassar kau? Coto Makassar ni sikit. Kalau soto, kalau dekat KL ke Semenanjung kan, sup dia macam kosong. Dia macam dia dah awak nak kata dia blend dengan daging ke apa. Dia berlemak kan? So dia berlemak tu. Dia pekat-ikat. Daging dia baik. Lain tempat, lain kelainan dia. So lain tempat, lain lah dia punya culture dan budaya. Masih bang buat tempat-tempat begini. Risau nanti kat Jepun kita balas balik. Okay. Aku tunggu kau punya bala budi. Okay, Q, aku tanya kau. Baju Supreme kalau buat ciplak nama kena saman betul? Betul. Sebab apa gunakan nama benda tu? Aku punya kawan-kawan punya pengalaman macam tu lah. Tapi tidak kepada sandakan bos. Sandakan keras. Supreme relax je. Macam semalam kita makan tu. Supreme
Supreme tak saman pun. Ini bukan kedai selam. Bukan. Oh, ni bukan kedai mamak. Yang kita makan semalam tu, itu Supreme 2. Besar. Supreme 1. Oh, ingat kedai selam. Bukan. Aku nak ajak kau singgah malam. Nak seseram barang. Jadi apa? Ajak cadangkan keras. Yalah, gitu. Kita dah sampai Sepilok. Ada family gathering lah. Tak tahulah betul tak betul. Dia asal Melaka tapi dia kata ada family kat Sabah ni. Siapa? Member kita? Aku nak Nanti kita tanya. tak percaya. Nanti kita tanya. Betul kau ada family di sini? Ya betul. Aku pokoknya untuk binatang lah. Binatang lah. Masyarakat wajib lah tengok. Sebab kita ada orang hutan. Mana ada? Oh ya? Yang ada engkau ni kat Melaka. Kalau letak engkau kat Zoom Melaka tu naik. Pada kau Ekonomi mesti confirm meningkat keliling tu penuh. Memang boleh kau roti. Pasal kalau kau kat Zoom Melaka tu, kat Melaka dah tak payah nak pembangunan dah. Kau buka kat Zoom je. Memang tarikan utama lah. Memang tarikan utama. Dia aku training lah. Kau bagi gift ni macam main fikir. Ada Bonian Sunbear. Bonian Sunbear. Masuk sana. Sepilok orang hutan. Aku rasa macam pelancong. Sambil ke sini. Nak masuk orang hutan ke sini? Kita tanyalah orang hutan tu. Kita tanya orang hutan dulu. Nak masuk orang hutan dulu. Kita tanya orang hutan dulu. Apa dia tahu? Tolak pisang je. Okay, so kita tengok burung madu. Madu ni konsep dia seperti hutan ni. Kalau kita nampak dia, jackpot dah. Siang dia tidur ke apa? Siang tidur, malam dia buat live. Free. Balik ke bawah ni kan. Jabatan Gelugop Baharu. Jabatan ni di awal dibuka pada tahun 2010. Badak Sumatera, Sepilok. Aku nampak ada kat belakang ni ada badak ni. Ha? Ada badak belakang ni. Kau pasal tadi ada ke? Ada. Kau tak nampak ah? Wanita bagus sikit. Tak menumpuk. Tak menumpuk badak. Ini lebih pada bertanah. Dia ada pantai larang tu sini. Pasal? Pantai larang dia, kau baca. Do not provoke wildlife. Jangan nak gagahkan monyet tu, faham? Tutup mulut. Kau tutup mulut. Itu nak tanda-tanda amaran. Maksudnya kau kacau dia mengamuk. Kalau budak-budak lalu digigit. Tu. Oh ada lah dia. Diam. Warah tu. Ya khalil jasad. Ya khalil jin. Hadir. Adalah mustika. Aku risau ni. Aku benda lain, aku okey tau. Kalau monyet ni, kita tak jangka lah dia. Dia ada PA sendiri. Perwatakan ni memang kau sudah jangka. Ikut mood dia tu. Kalau dia okey kan dia tidak. Yang lepaskan dia lah, biarkan dia. Gambar je. Dah tahu macam ni bahaya apa semua kan. Takkan gari kau pakai kabel tie. Mana nak kuat? Tak, ni bagi tegak. Ni gambar. Kalau betul-betul bagi kabel tie, dia gigit putus. Ingatkan peri. Tak kencing boleh mosin. Cakap English pun tak apa. Masuk siapa? Nah, boleh kah? Sun Bear here. Sorry? So we're looking for the Sun Bear, right? Yeah. His name is Sun Bear, yeah? Where you come from, sir? Wales. Which Where part you from, of Wales? brother? Huh? Where you from? Police. Police. No, Police. Crystal Police. No, police. Kau tengok apa? Kau tenung dalam ni. Apa sunset? Ha? Sunset ke apa? Dia bukan. Tak sebab bagau ni. Dia mungkin kayu-kayu pokok-pokok yang rare lah dia jaga. Jadi information. Kita Melayu tu lah tak nak tahu benda-benda ni semua. Orang putih kemaruk tengok benda lah ni tau. Macam ada bentuk dia. Nama tak ada. Untuk keluarga ni lah. Buat family. Gambar. Kau nak gambar sana pergi? Bang? Siap bang? Ya, kawan Zawi. Zawi. Kawan Zawi. La ilaha illallah. Kampung. Jauh lah tu. Jumpa orang kampung sini. Kalau macam ni orang Melaka, balik awal lah. Jom balik. Saya Pak. 4 tahun. 4 tahun. Orang kerja mana ni lah? Oh sini. Oh benda sini. Kau berapa lama kakak? 4. 4. Lagi 4 tahun lagi balik dah tu. Tahun lagi balik Ni yang betul punya apa ni? Ha? Yang awit ni. Oh anak dia? Macam janin lah dia. Oh anak kan ni? Taring-taring ni. Tu taring kau? No flash, no cigarette. Keep your voice down. Kacau habitat. Do not call. Jangan panggil dia. Panggil kau tak apa. Di tempat dia, kita hormat tempat dia. Kena respect dia. Jangan bagi ikut. Dia dah macam ke ni? Budak dah macam aku. Ha? Juga. Dah pandai bertatih. Kalau macam ni mesti dah masuk tadika dah ni. Dah boleh bakal je kotak-kotak tu. Okay, kita dah selesai tengok beruang madu tadi. Kita nak tunggu pukul 2 masuk tempat orang hutan. Nak gimana tu? Kita cek capti ya. Capti. Capti ya, boleh kah? Nak capti apa?
Apa yang ada lah, tengoklah air kelapa ada air kelapa. Aku sedih minum air kelapa. Air kelapa sini lain sikit tau. Macam cocok nak shake ke tak ada? Tak ada, tapi air kelapa lah. Betul kau nak rasa air kelapa. Kalau panas-panas kena air kelapa, lega kat badan. Okey cantik. Depan tu mesti ada air kelapa. Dia ada kelainan sikit lah. Kelainan sikit? Air kelapa tu tak air kelapa. Kelapa tak kelapa lah. Tapi dia ada kelainan ni. Kalau kau nak sangat terasa, boleh. Panas-panas kena air kelapa guys. Dia macam boleh refresh kat badan. Tu kita nak tu. Jauh lagi nak berjalan ni. Yes. Banyak lagi nak kau bawa kita orang betul? Banyak. Ni bawa tengah hari. Jek Q air kelapa Q. A few inches later. Dah sampai. Air kelapa. You beli. Jom kali lah. Kau pergilah dulu. Kali teman aku. Turun. Ha? Turun. Okay. Assalamualaikum. Salam dulu. Abang ni beli air kelapa. Air kelapa. Rasa air kelapa sama ni? Air kelapa. Ni air kelapa. Ni. It was at this moment that he knew he fucked up. Mau warna putih. Ini air kelapa. Macam tak tahu dia. Dia orang KL. Oh. Jadi dia mau first time try apa air kelapa di Sabah lah. Oh, dia campur susu. Campur susu. Dekat Sabah memang campur susu. Oh, ingat kai soya. Bukan. Bukan soya. Apa dia kasi satu? Macam tu. Ha? Dia macam tu. Iya. Betul. Betul ni bukan soya. Bukan. Air kelapa. Air kelapa susu. Sebab tu aku bilang tadi Sabah punya kelapa lain, kita punya Semenanjung lain. Kau rasalah dulu. Kita try. Masa kamu beli? Macam kalau kelapa kat Melaka kita ada coconut shake. Tapi dia tak aiskrim. Tapi macam ni dia tak susu tak pernah lagi. Lain negeri, lain budaya dia. Berapa ni? RM4. Sentral. Bukan kau punya. Jadi kita review alam air. Lalu kalau habis air jam berapa? First time buat kedai. First time. Ya. Kalau satu balang ni berapa lah kau kira? Berapa cup boleh dapat? Kalau lalu kau bagi saja. Bagi. Kau bayar semua. Kau habis ni kau boleh balik. Okey. Boleh? Aku bagi lamsam lah nanti. Oh, kau tunggu tak, Bang? Tak payahlah. Aku percaya kau. Aku infak, kau bagilah orang. Boleh? So, tadi kau nak infak ni. Tapi ni kalau post video ni dah lambat kemudian nanti. Ya, Kau tak tahulah. Kita bagi 20 cup Ada 20 cup. So 20 cup. Total berapa? RM80, betul? Dapat ke tak dapat 20 cup, terpulang lah. Tapi lebih ni pandai lah. 100. Dapat. Ini atas kejujuran kau lah. Kami nak tahu lah. Okay. Fakta 20 cup. Dan tu beli cacing mancing nanti. Yang balance tu kamu ambil lah. Jumpa lagi. Sama. Jom. Sudah, jom jalan aja. Jalan. Dia pakai susu apa ini? Nak tahu lah siapa. Dash Lady kali. Dash Lady? Dash Lady ataupun Enlin. Bismillahirrahmanirrahim. Creamy. Dia macam ada creamy tu. Aku anak kampung tiada pelajaran. Ada sedikit lain nak rasa dia. Dia masih ada lagi kelapa-kelapa tu kan tak ada rasa langsung. Okay. Aku nak describe susu tu rasa macam mana? Macam kau makan santan lah. Tak adalah teruk sangat. Tak adalah sampai rasa macam hampas kelapa tu, tak adalah. Tapi boleh diterima tekak. Buat masa ni masih okey lagi. Pasal video masih aktif. Kau rasa pula. Kau baginya rasa. Kau rasa dulunya. Ada masih rasa kelapa lagi betul? Dia ada rasa kelapa. Tapi ujung-ujung tu. Kau ikat. Aku tak kerti sangat. Kau minum. Kau merasa dulu patut. Kau jangan. Aku mau drive ni. Kau jangan. boleh. Kau jangan rasa kecil hati orang ni. Macam sikit nak minum ni. Buat rasa. Dia unik tau. Dia awal tu kau rasa kelapa lagi. Betul. Tak adalah pelik sangat pun. Dia boleh terima tekak. Ya. Tak adalah kau rasa macam minyak sawit apa, tak ada lah. Okey, tapi dia macam ada Pelik. rasa dia sendiri Yelah. lah. Mungkin sebab susu ke. Apa ada tapi dia macam tak minat ada susu lah. Dia Dia macam okey. dia boleh minum, tapi kalau kau nak suruh one shot nanti dulu lah. Gitulah kata dia. Dia boleh minum. Nak suruh one shot nanti. So, siapa yang nak beli tu atau ya? Betul. Kau minum. Kau nak berat sangat kan? Habiskan tu. One shot. Mana? Kena padam video tu kau nak one shot. Tapi janganlah buang air tumbas. Tidak. Tak adalah buang. One shot tu tak ada tunjuk dalam persembahan video. Nanti takut ada yang terkejut. Tak ada, dia mana sikit pun ya. Okey sikit. Lain dulu sikit. Sikit layan dah. lah. Layanlah dulu. Kenapa kau ni? Tak, sebab perut kenyang. Jadi bila susu tu lalu tadi tu dia macam ada kembang-kembang sikit. Tu je. Sedap saja. Kenapa kau badan tingkap? Kau merajuk kah? Tak tahu nak cakap. Sudahlah. Jangan pelan-pelan kau. Memang sebelum ni pernah lah minum. Jadi aku rasa macam biasalah tu. Kenapa kau tak cakap sini ada letak susu? Dulu aku pernah minum lama sudah nak minum. Jadi macam tiba-tiba 2 tahun sudah apa. Aku tekak tu di KL sudah kan. Dulu aku biasa sudah minum ni. Macam minum santan pula ni. Ada
Dia kata aku dah duduk sini 3 tahun, 4 tahun. Rasa mungkin aku boleh adapt benda ni. Sebab baru first day, tiba-tiba try dia macam terkejut. Badan terkejut. Faham? Macam karen. Macam karen. Tapi bukan, tak teruk sangat. Serius tak teruk sangat. Cuma penghujung dia tu ada kasi macam baba kata tadi, macam rasa santan. Sikit je lah macam tu. Tapi okey. Tak masin. Rasa kelapa tak apa masin. Takkan masin mana. Orang Sabah mah sebab kebanyakan memang air kelapa susu. Mungkin sebab orang Sabah boleh terima. Macam lain orang lain cita rasa dia. Tapi ada juga air kelapa yang kosong tadi. Untuk yang bukan penggemar susu, ada juga air kelapa yang biasa. Terpulang pada kau lah. Tapi apa? Air kelapa okey, haus. Tadi haus. Minum lagi. Okey, hilang terus tau. Kita sampai sudah di Sepilok. Balik. Kita mau tengok orang hutan. Dia buka pukul 2 petang. Lambat so kita pergi cari lah apa minum apa biasanya. Dah buka balik Dah masuk. Let's go.